Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita pergi inspection sebuah rumah di Kinding Raya, rumah 2 tingkat corner lot. Okay, ni rumahnya. Rumah ni tak ada apa-apa grey. Ni rompat corner lot. Jom kita tengok pasal rumah. Bahagian luar. Untuk wiring dia just pasang lampu saja. Lampu biasa. Bahagian luar rumah. Bahagian belakang ni ada lebih kurang dalam 5 kaki lah. Lebihan tu masih boleh sambung. Untuk extend sebelah sana yang dah extend Okay, jom kita tengok bahagian dalam rumah. Ruang tamu. Dia terus jumpa ruang makan. Ceiling dia lebih kurang dalam 12 kaki Untuk lak semua ada, bullet point. Okay, ni ruang makan. Ni dapur, ni dapur. Ni luar. Bilik air. Bilik keempat. Bilik keempat berkongsi bilik air bawahnya. Ada stor. Stor bawah tangga sebelah bilik keempat. Jom kita tengok bahagian atas. Atas dan tangga kita akan jumpa sedikit ruang bahagian sini. Ada balkoni. Tengok sun. Untuk santai petang boleh lepak sini, salah. Kita pergi tengok master bedroom. Memang luas master bedroom. Rumah ni owner tak duduk Dia buat singgahan sahaja. Dia ada modal boleh pasang macam dari sebelah macam tempat bola jiran-jiran sebelah ni dah pasang Ini bilik kedua ataupun bilik ketiga. Dia berfungsi bilik air dengan bilik kedua dan ketiga. Fungsi bilik air. Kita jumpa bilik seterusnya kat sini. Untuk saya dia lebih kurang dengan bilik 4. Bilik 2, 3, 4 ni saya dia lebih kurang.
Jika ada apa-apa pertanyaan boleh Roger FB. Assalamualaikum guys.